Saya Bintara Muda PNK Nur Fahimah binti Ramli daripada Markas Tentera Laut bahagian Sekretariat. Pada pendapat saya, pengumuman oleh Perdana Menteri yang memberikan akses lebih awal kepada ATM mencerminkan keperhatian kerajaan Malaysia dalam menjaga kebajikan dan moral pasukan keselamatan negara yang sentiasa berkorban demi kedaulatan tanah air. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri dan kerajaan yang amat prihatin terhadap kebajikan anggota keselamatan negara. Dengan harga subsidi ini, saya dapat menjimatkan perbelanjaan saya untuk kos bahan api. Harapan saya agar kerajaan dapat meneruskan budi madani RON 95 ini dalam jangka masa yang panjang, dan saya berharap agar kerajaan dapat memberi harga yang lebih special kepada anggota keselamatan yang bertugas siang dan malam untuk negara.